Adakah wasiat wajib ditunaikan? Jawab. Wasiat ini kalau sah baru wajib tunai. Faham? Kalau tidak sah, tidak wajib tunai. Kita bodoh tak mengaji. Bila dengar wasiat, semua tunai. Dia bukan semua wasiat sah. Faham? Nak tahu sah tak sah? Alaikum bi majalisil ulama. Selalu duduk pada majlis ulama. Baru faham. Ni kita boleh dengar wasiat, wajib tunai. Mu belajar mana? Wasiat itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Baik. Contoh wasiat. Syarat sah wasiat, hendaklah mewasiatkan benda yang bukan haram dan benda yang bukan wajib. Kalau wasiat benda yang wajib, tidak sah. Faham lagi? Contoh. Apa dia wasiat dia ayah? Ayah wasiatlah kalau ayah mati bila-bila tanam ayah. Tanam mayat wajib ke sunat? Wajib. Tidak sah wasiat. Yang sah sunat. Benda tu tidak wajib. Contoh masuk korban. Wajib ke sunat? Sunat. Ayah wasiat korban. Sah. Okey? Apa lagi? Yang haram tidak sah wasiat. Nampak? Kalau ayah mati, jangan tanam. Letak dalam plastik, gantung kat tiang TMB. Itu haram buat lagu tu jenazah. Tidak sah. Faham lagi? Kalau wasiat itu dengan harta, contohnya suruh beli ni, suruh bagi duit kat sini, suruh sembelih lembu ni, wasiat. Tengok, mayat tu ada tak harta? Kalau ada harta, sah. Kalau tak ada harta, tidak sah. Jadi kumpul belaka ramai-ramai anak nak dengar ayah wasiat. Apa wasiatnya ayah? Ayah wasiatnya dengar baik-baik. Ayah rasa tak hidup lama dah di bumi ini. Tunggu minyak turun pun tak turun-turun. Ni contoh. Jangan politik ni contoh. Contoh dah. Apa wasiatnya ayah? Wasiat ayah ni kalau ayah mati, engkau sembelihlah semua lembu di KL ni. Hei, mana boleh? Bukan ayah punya. Tu faham lagi. Dia suruh sembelih semua lembu ada di sini. Mana boleh? Hak ayah punya lembu saja sah. Faham lagi? Yang kelima, wasiat yang tidak sah. Wasiat kepada waris. Apa makna waris? Orang yang makan harta kita dapat kalau kita mati. Baik, kalau kita mati, isteri kita dapat tak harta? Dapat. Maka sebelum mati, kita wasiat harta kepada bini, tidak sah. Tapi ramai orang bodoh, tak mengaji, dia beri pada bini pasal dia dengar wasiat dari si mati. Nampak? Anak kita kalau kita mati, anak dapat ada harta? Dapat. Kerana anak kita waris. Jika kita wasiat untuk anak, tidak sah. Wasiat yang sah ialah orang yang bukan waris. Contoh sahabat andai. Kalau kita mati, sahabat dapat tak? Tak dapat. Kita wasiat. Kalau aku mati, ambil 1,000 duit ayah, beri pada sahabat ayah yang duduk di Sentul nama Cik Mat tu. Baru sah. Nampak? Yang tak sah, begini. Kalau ayah mati, rumah yang di Ampang tu, bagilah dekat mak-mu. Faham? Sedangkan mak ni isteri si mati. Dia sudah dapat faraid. Maka kita wasiat. Tidak sah. Ramai mana orang makan harta wasiat yang tidak sah. Tak? Kenapa? Nabi kata la wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat kepada waris. Faham? Lepas tu suruh mari mengaji. Mari bodoh balik cerdik. Tak?